Masa mak ayah pergi tuan-puan, baru rasa peritnya urus semuanya sendiri. Masa tu baru kita tahu duit dalam bank belum tentu boleh pakai terus tuan-puan. Simpanan emas fizikal waktu tu mungkin jadi penyelamat kepada kita tuan-puan. Sebabnya emas ini tak perlu tunggu surat, tak perlu pun freeze account. Kalau ada di tangan tuan-puan, terus kita boleh guna. Ramai orang ada duit, tapi simpan semuanya dalam tempat yang beku tuan-puan. Susah untuk nak capai bila berlakunya kecemasan. Ataupun duit tu habis sikit demi sikit sebab rasa duit ada tak apa sahaja tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan memang ada duit, itu bukan alasan untuk tak simpan emas hari ini tuan-puan. Itu sebenarnya sebab yang paling utama kenapa kamu kena mula simpan emas hari ini bersama Public Gold. Tuan-puan, kita tak tahu siapa yang pergi dulu, tapi kita boleh sedia daripada sekarang. Saya adalah Aziz Rashid, Dealer Syarikat Public Gold, dan saya boleh bantu kamu mula simpan emas hari ini. DM saya sekarang tuan-puan.